Siapakah yang menentukan halal dan haram, wajib, sunat? Sedangkan dalam Quran tak ada pun minta penjelasan. Dia kata siapa mandai-mandai kata haram, kata wajib, kata sunat. Nah, bukan memandai-mandai. Sebenarnya yang kata tu ulama. Dia pandai-pandai? Tak, mereka sebab pandai. Dan kenapa kita tak boleh kata? Kita bodoh? Tak boleh. Faham? Yang boleh mengeluarkan hukum adalah orang yang pandai. Ulama mengeluarkan hukum tentang agama. Doktor mengeluarkan hukum tentang bidang dia. Nah, doktor, pakar-pakar perubatan, pakar-pakar ubat mengeluarkan kenyataan tentang perawatan dan sebagainya. Semua ada autoriti masing-masing. Tahu tak? Di mana ulama ambil ini wajib, ini haram daripada Quran dan hadis. Nabi kata mana? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan makan rasuah dalam api neraka. Nah, tiba-tiba ulama kata haram makan rasuah. Dan kan dalam hadis tak kata haram, dalam hadis kata masuk neraka. Jelas lagi ya. Nak suruh kita mudah faham, perbuatan jahat kita itu hukumnya haram. Maka keluarlah perintah-perintah agama, ada kala haram, ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala harum, ada kala makruh. 5 hukum ini berpusing-pusing dengan perbuatan manusia. Adapun bukan perbuatan manusia, tidak termasuk hukum. Nah, babi duduk 2 ekor dengan anak dia biar pokok. Dengung. Haram. Kita dah haram. Ada haram dia duduk bawah pokok. Dia kata haram, makan babi. Haram. Arak, minum arak. Orang, katok perbuatan, bunuh perbuatan, minum perbuatan, makan perbuatan. Situ haram. Dah tahu dah haram, Nabi larang. Bukan ulama pandai-pandai. Faham?